Hai kawan-kawan, mari kita belajar hasil tambah dua himpunan objek. Mari kita petik apel dari pokok apel ini. Sekarang, saya akan petik strawberry dari pokok ini pula. Mari kita kira berapa jumlah buah yang kita ada. Saya ada 3 biji apel tambah 5 biji strawberry sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, 3 biji apel tambah 5 biji strawberry sama dengan 8. Jom kita bawa pulang. Segarnya buah-buahan ini. Mari kita buat ais krim strawberry dan pie apple. 5 ais krim strawberry tambah 3 pie apple sama dengan 6. Betul ke 6? Salah. Jawapan yang betul adalah 5 ais krim strawberry tambah 3 pie apple sama dengan 8. Seronok tak adik-adik? Kita dah pandai mengira. Teruskan belajar mengira benda-benda di sekeliling kita. Jumpa lagi. Terima kasih. Kita sentiasa perlu bekerjasama di antara satu sama lain supaya menjadi lebih baik. Dua kumpulan yang kecil, jika bergabung akan menjadi lebih kuat.